Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Ainul Mardiah bersama rakan saya Nusyada Wardah, Nukisha Karmila dan Nur Danisha Adani. dengan bimbingan guru kami Cikgu Asmani binti Abu Bakar dari Sekolah Kebangsaan PAUH mewakili kumpulan Skepa Max Power. Kami amat berbangga untuk berkongsi projek inovasi kami, aplikasi Android My Bundula. Projek ini menggunakan aplikasi Android Meet App Inventor untuk membantu murid menguasai topik perbundaran dalam matematik. Susahnya nak bundarkan nombor. Yelah, tak faham betul nak tambah satu lah, jadi kosong lah, susah nak ingat. Aku lagi tak faham. Ada nombor kaya, nombor miskin, naik bukit turun bukit. Apa benda tu? Aduh, pening kepala aku. Kalaulah ada aplikasi yang mudahkan kita untuk belajar topik bundar ni, kan best. Maka, tercetuslah idea untuk menghasilkan projek inovasi. Aplikasi Android My Bundula bagi membantu murid-murid menguasai topik pembundaran dengan mudah. Selaras dengan SDG 4, pendidikan berkualiti My Bundula memanfaatkan inovasi teknologi bagi menyediakan pengalaman pembelajaran matematik yang menyeronokkan, mudah difahami dan boleh diakses oleh semua murid, sekaligus memperkasakan penguasaan kemahiran pembundaran dengan cara berkesan. Antara objektif utama projek aplikasi Android My Bundula adalah: pertama, membantu murid menguasai topik pembundaran dengan mudah. Kedua, memudahkan murid memahami pembundaran melalui permainan online. Ketiga, mendedahkan murid dengan teknologi untuk tujuan pembelajaran. Projek inovasi aplikasi Android My Bundula mudah diakses menggunakan portal Google Sites. Untuk lebih memahami projek inovasi ini, mari sama-sama kita tonton video simulasi aplikasi My Bundula di telefon pintar. My Bundula dihasilkan menggunakan aplikasi Meet App Inventor kerana ianya percuma, mudah dan sangat sesuai untuk projek inovasi ini. Ini adalah mula yang kita akan gunakan. Kita ada nombor 1 sehingga 9, di mana 1, 2, 3, 4 adalah kumpulan biru, iaitu akan ke belakang, manakala 5, 6, 7, 8, 9 kumpulan merah akan ke kanan ataupun ke hadapan. Okey, kita tengok contoh pertama. Bundarkan 74,956. Kita akan cuba kepada 10 terdekat. Okey, langkah pertama, kita perlu gariskan nilai 40. Jadi, mana 10? Ingat, sepurari. Jadi, kita akan cari puluh. 5 adalah 10. Kemudian, kita akan bulatkan BFF, iaitu 6. BFF 10 adalah jadi BFF-nya adalah 6. 56. Jadi, kita akan tengok kita punya ruler. 5 ini akan menuju ke 50 ataupun 60. Okey, rujuk kita punya bundula, isikan 50 dan 60. Okey, 50 dia akan menjadi 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. BFF kita adalah 56. Jadi 56 akan menuju ke kanan, iaitu warna merah, iaitu ke hadapan lah. Jadi di sini kita akan ambil yang ke depan, bukan belakangnya, sebab dia menuju ke hadapan ke kanan kan. Jadi kita akan ambil yang di hadapan, iaitu 60. Jadi kita akan gantikan yang BFF ini dengan nombor yang di atas yang kita pilih, iaitu 74,960. Ini mempunyai 4 menu utama. Nota, murid dapat mengetahui apa itu My Bundula, iaitu bundar guna ruler. Tutorial, murid dapat menonton video penerangan dengan lebih jelas lagi. Jom cuba. Istimewaan aplikasi ini ialah kalkulator bundar, di mana murid hanya perlu memasukkan nombor yang ingin dibundarkan dan tekan butang bundar mengikut nilai tempat yang diinginkan. Kuis, My Bundula dilengkapi dengan kuis untuk menguji sejauh mana pemahaman murid. Terdapat 3 level kuis yang disediakan dengan markah penuh 100%. Berdasarkan tinjauan, maklum balas projek kami mendapati guru-guru dan murid-murid serta waris memberikan respon amat positif. Hampir 95% responden bersetuju aplikasi ini sangat membantu mereka menguasai topik pembundaran dengan mudah. Untuk masa hadapan, kumpulan kami akan menambah baik aplikasi ini dengan menambah beberapa ciri yang lebih menarik lagi, seperti membanyakkan kuis dalam bentuk permainan.
serta menyediakan AI chatbot untuk sebarang persoalan. Kami amat optimis projek inovasi aplikasi Android MyBundula mampu membantu dan meningkatkan pemahaman topik bundar. Seterusnya, memberikan manfaat besar buat semua. Sekian, terima kasih.